Sekarang musim hujan, pagi pun dah kerap hujan sekarang, petang pun hari-hari lebat. Semoga rider-rider yang pergi kerja mencari rezeki kan, untuk anak bini, untuk family, dia pun mudahkan segala urusan insyaAllah. Amin. Macam biasa lah, kita buat motor vlog pagi-pagi nak pergi kerja macam ni kan. Hari pula hujan hari ni, so jalan agak basah, agak licin. So kita kena hati-hati lah. Lagi-lagi pula bila kita bawa skuter yang tayar dia kecil. Kecil comel macam ni kan. Bila motor kecil, CC pun rendah, orang akan skeptikal lah, macam boleh ke nak jalan jauh apa semua kan. Motor ni sebenarnya Moda buat, dia khusus untuk orang yang minat dengan motor yang klasik sebenarnya. Setakat ni motor yang paling murah aku pernah jumpa on the road setakat ni lah. Nanti berjadi amakan. Macam aku sendiri, bila aku test motor ni buat daily bike, aku rasa dan paling tak best sekali bila kau langgam jalanan putih ataupun Allah nampak masuk kerja ataupun fresh grad ataupun student nak pergi kelas apa kan. Dan juga untuk pakcik-pakcik, makcik-makcik nak pergi usrah, nak pergi masjid, nak pergi surau tu kan, 4,000 lebih kau dapat sebiji motor skuter skuter yang rupa bentuk macam ni, klasik seakan-akan Vespa, jalan bereta, korang boleh dapat lah dengan harga 4,000.